Terima kasih Abang Ganesan selalu jawab komen-komen untuk pihak saya. Dan saya tak tahu, mungkin anda adalah peguam, mungkin anda juga adalah bekas debt collector. Nampak anda agak knowledgeable. Tetapi ada sikit saja fakta yang salah berkenaan dengan Aeon Credit. Tuan-tuan, Aeon Credit adalah pemegang lesen bank dan hutang mereka akan dimasukkan di dalam rekod SECRIS. Dan sekiranya anda sedang membayar hutang Aeon Credit, hutang itu akan ada dalam rekod SECRIS anda. Tak percaya siapa yang ada hutang dengan Aeon Credit, silalah buat semakan laporan SECRIS anda. Anda akan nampak hutang itu di dalam rekod SECRIS anda. Okey, fakta yang bawah tu saya kira betul. SECRIS, pinjaman dengan bank, pinjaman peribadi, segala loan dengan bank dan kerajaan. Dan saya menghargai anda semua yang rajin singgah komen di wall saya, tuan-tuan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda. Dan sekiranya anda ada sebarang soalan, boleh saja bertanya di ruangan komen. Kalau saya rasa anda adalah follower saya dan saya tertarik untuk menjawabnya, saya akan menjawabnya dalam bentuk konten. Tetapi kalau anda perlukan khidmat nasihat saya, perlu mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan ataupun membuat pengetuturan semula komitmen, boleh terus wahab dengan saya, tuan-tuan. Itu saja. Seperti biasa dengan Mailun, pinjaman anda menjadi lebih mudah.